Selamat kembali guys ke channel YouTube Edward yang akan bawakan korang tengokkan projek perumahan baru di Melaka. Okey, so hari ni Edward ada dekat area Taman Sebatu Perdana untuk tengokkan sebuah lot banglo yang 8,000 kaki persegi. Okey, besar kan? Okey, untuk sini taman ni dia berskala kecil lah. Totalnya just 24 unit untuk semidi. Lepas tu satu buah rumah banglo. Okey, rumah banglo memang satu saja. So biarlah saya bawakan korang ke dalam banglo ni. Let's go. Okey, so lot banglo ni dia punya saiz 8,073 kaki persegi. Memang cukup besar. Okey, so sini kalau kata sini parking, patutnya memang boleh muat lah sampai 5-6 biji kereta pun tak ada masalah. Guys, rumah sini dia title ni lot reserve Melayu, hak milik kekal, MCL lah. Lepas tu sebabkan ini lot banglo kan, jadi dia memang ada tanah lah dekat belah kiri kanan depan belakang rumah. Jadi memang rumah yang sesuai untuk orang yang bersara lah. Boleh duduk sampai pencen, sampai bila-bila. Memang dah cukup besar dah rumah ni, dah tak payah upgrade lepas beli rumah ni. Okey, so ini saiznya untuk belah kiri rumah. Memang cukup luas, sangat-sangat luas. Lepas tu kan dekat belah kiri rumah memang dah ada lah sliding untuk terus akses ke tanah tepi. Okey, so lepas tu ini kan tangki hijau ni sebenarnya untuk simpan air hujan lah. Okey, kalau yang ni nak extend ke, nak buat kolam renang ke, memang boleh lah sebab saiz ni memang sangat besar. Bagi mereka yang suka bercucuk tanam, memang bolehlah tengok taman sini. Memang cukup besar untuk lot banglo ni. Sekarang ni jom kita masukkanlah ke dalaman rumah. Let's go. Dia punya living sangat tinggi dan luas, dan sebabkan ada sliding ni memang boleh kata rumah ni memang cerah lah. Okey, untuk banglo ni keseluruhan rumah selain bilik-bilik memang pakai jubin yang 2x2 kaki. Lepas tu kan untuk dia punya kitchen memang dah siap, ada table top. Okey, table top memang dah siap. Lepas tu ada satu pintu akses untuk ke belah kanan rumah. Okay, ini untuk bilik master dia. Bilik master. Okay, tingkap besar. Lepas tu akses toilet teruslah. Toiletnya berjubin 5 kaki tinggi. So untuk master pula kita pakai tiles 1.5 kaki lah. Okay, so ini untuk bilik kedua ni. Lepas tu kan dari bilik kedua ni dah ada akses lah, akses tandas. Ini untuk tandas yang sharing lah. Okey. Lepas tu sama ada jubin 5 kaki. Tu dekat sini ada 2 bilik lagi. Bilik ketiga, bilik keempat. Okey, so ni untuk bilik ni. Bilik air ni dia kongsilah antara bilik ketiga dan bilik keempat. Okey, samalah tinggi 5 kaki. Lepas tu, okey, ni untuk bilik keempat lah. Okey. So total sini ada 4 bilik, 3 bilik air. Sebabkan rumah ni dia title individu lah. Jadi untuk mereka yang nak extendkan rumah ni lepas belikan, just kena dapatkan approval dari majlis bandar sahaja. Okey. Okey guys, itulah sikit update untuk rumah sesebuah, rumah banglo di Taman Sebatu Perdana. Okey, rumah sini jangka akan dapat kunci dalam bulan 6 ke bulan 7 lah tahun 2025. Sini sebenarnya taman ni dia duduk dekat border Sungai Rambai dengan Melimau. So kalau katalah untuk orang Muar nak cari rumah space besar tapi kan harga Muar rasakan tinggi kan, bolehlah tengokkan sini. Sebab kalau katalah from Muar ke sini, tengoklah dari Muar mana, kalau belah Bakaria situ ke sini tak sampai 20 minit. Kalau untuk orang Tangkak ataupun Sungai Mati pula kena ambil jalan ke Sang Tasik lah. Okey, dari ke Sang Tasik situ boleh terus cut ke sini. Lepas tu rumah sini dia berhadap ke arah barat lah. Okey, so matahari ada dekat sini. Sekarang ni masa syuting dah lebih kurang nak pukul 5. Okey, 5 petang lah. So harga jualannya tak sampai 600,000 lah. Okey, so itu saja. Siapa-siapa yang rasakan nak tengokkan rumah, kunci tu memang dekat saya. So just buatkan appointment, so saya boleh bukakan dah untuk tuan-puan visit dekat sini. Okey, so itu sajalah untuk video hari ni. Jangan lupa like, comment, subscribe lah kalau rasakan video macam ni membantukan dalam proses mencari rumah. Okey, itu sajalah. Sekian, terima kasih. Kita jumpa dekat next video. Thank you.